Keindahan bawah laut yang menakjubkan dari 3 pulau cantik iaitu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno telah menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai destinasi yang terkenal di dunia. Pengunjung dari seluruh dunia datang untuk merasai pesona memikat yang ditawarkan oleh perairan kristal ketiga-tiga gili ini. Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno telah memperoleh reputasi yang baik untuk perairan yang jernih, membolehkan penjelajah bawah air dengan mudah memerhati keindahan kehidupan marin yang menakjubkan. Berlatarkan pasir putih yang bersih, keindahan bawah laut ketiga-tiga pulau ini bukan sahaja menarik penyelam profesional tetapi juga sesuai untuk snorkeling. Berada di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Walaupun saiznya kecil, pulau ini berpenghuni. Penduduknya lebih kurang 400 orang. Gili Meno juga terkenal dengan aktiviti snorkeling. Tapi salah satu tarikan yang menarik perhatian pengunjung ialah keindahan bawah laut di Gili Meno, di tempat yang dikenali sebagai The Nest. Tempat ini mendapat namanya daripada kehadiran 48 patung berbentuk manusia yang mengagumkan. Patung-patung ini terletak kira-kira 13 kaki dari permukaan laut. Patung ini dicipta oleh Jason D.K. Taylor, seorang pengukir terkenal yang karyanya telah merebak ke England, Caribbean, Kepulauan Canary dan banyak lagi. Ramai pelancong ingin tahu dan ingin melihat sendiri patung-patung ini. Ramai juga yang mengambil gambar dengan patung tersebut. Masa terbaik untuk melihat keindahan bawah laut Gili Meno adalah pada waktu pagi dan petang kerana beribu-ribu ikan hiasan akan datang berkumpul di sekitar 48 patung ini. Keunikan tempat ini bukan sahaja terletak pada karya seni bawah air yang luar biasa tetapi juga pada arus ombak sekeliling yang tenang. Ini membolehkan pelancong menikmati pemandangan berbagai hidupan marin yang mempesonakan seperti ikan Nemo yang ceria dan terumbu karang berwarna-warni yang menakjubkan. Keindahan bawah laut Gili Meno adalah pengalaman yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Melihat patung-patung ini dan merasai keterangan alam bawah laut sungguh luar biasa. Destinasi yang menggabungkan keindahan alam semula jadi dengan seni bawah air ini bukan sahaja memberikan keajaiban untuk mata tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara alam sekitar dan hidupan marin. Keindahan bawah laut Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara ini memberi inspirasi kepada pengunjung dari seluruh dunia, memberikan gambaran sekilas tentang kepelbagaian hidupan laut yang mesti dipelihara untuk generasi akan datang.